Tata cara mengambil wudu di dalam pesawat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pastikan setiap semburan air hingga tertitis dan mengalir. Semburkan di kawasan muka hingga air mengalir. Ratakan di sekeliling bahagian muka. Semburkan juga di bahagian tangan hingga air mengalir sebelum diratakan. Pastikan air disapukan di setiap bahagian tangan. Semburkan di tangan dan sapukan di bahagian rambut. Semburkan air di tangan bagi bahagian telinga hingga mengalir. Semburkan di keliling kaki sehingga air mengalir. Ratakan air semburan di setiap kawasan kaki. Berdoa selepas berwudu. Tata cara untuk solat di dalam pesawat. Berniat solat fardu sebelum mengangkat takbiratul ihram. Posisikan badan ke arah kiblat dan mengangkat takbiratul ihram. Kembali ke posisi asal di dalam pesawat dan teruskan solat. Rukuk, tundukkan badan ke depan sedikit, tangan atas paha. Iktidal, tegakkan badan anda. Sujud, tundukkan badan lebih rendah dari rukuk. Duduk antara dua sujud, tegakkan badan kembali. Sujud, tundukkan badan lebih rendah dari rukuk. Berdiri untuk rakaat kedua atau teruskan ke rakaat kedua dalam keadaan duduk jika tidak mampu berdiri. Tahiyat akhir dan salam serta doa ringkas.